So, kalau korang nak tahu, bank memang akan reject kalau scoring korang ni rendah macam ni. So, korang kena find out kenapa scoring korang boleh jatuh. Customer tadi tu, dia ada bad repayment. Cuba nampak ni. Okay, kalau korang nampak ni, nampak tak customer I ni konsisten dia punya bad repayment. Maksudnya daripada sini memang ada tunggakan. Okay, so yang ni pun tiga-tiga ni ialah credit card. Dan credit card dia over limit. So, disebabkan itulah korang punya scoring pun rendah. Bila korang pergi dekat bank untuk buat loan, apa-apa pun, kalau scoring korang low, memang bank akan terus reject. Kita kena bersihkan customer ni punya profile. Sebab kita dah tak nak dah nampak ada bad repayment dekat sini. Kita dah tak nak dah facility banyak-banyak. Sebab kita nak meringankan hutang kita kan. Wow, nampak tak? Ini status report customer I after 1 month tau. Nampak tak scoring dia dah naik? So, kejap lagi I akan tunjuk apa yang tinggal facility dia dekat dia punya Seekris. Okay? I nak cerita sikit dekat you all yang benefit kalau scoring korang dah naik. Bank akan percaya dekat korang and bank akan bagi the best rate dekat korang punya profile. Best rate, I mean kalau korang dapat rate yang rendah, installment korang pun automatik akan jadi rendah juga. Okay, inilah facility yang tinggal. Okay, so yang ni dah memang ada and then yang ni dah memang ada. Yang ni loan yang kita tolong customer untuk dapatkan. Maksudnya kita dapatkan dia best rate dan kita dapatkan juga dia punya komitmen, monthly komitmen dia rendah. So kalau korang tengok dekat sini yang tadi amat banyak tu, now dah tak ada, dia tinggal 3 loan saja. So bila tinggal 3 loan ni, korang punya komitmen pun automatik akan turun juga. Korang ada banyak hutang, contoh credit card, personal loan ataupun bayaran tak konsisten, you ada masalah sama macam klien I tadi, boleh komen dekat bawah ataupun tekan link dekat bio untuk dapatkan sub daripada kami.